pada Pak Aziz sendiri lah. Tengok pokok yang besar macam ni, nostalgia lama tu terbayanglah tanam orang tua. Tapi kita ambil arti kata pembangunan, terpaksa korban ke lah. Pasal banyak orang pagi-pagi datang kutip buah kan. Jadi dia pun tinggalkan malian dia tu buah ke besok itu je. Tak ada apa lah pada Pak Aziz. Dia asalnya bukanlah Pak Aziz yang wakaf orang tua, Allah yarham Jumuti. Jadi kalau orang tua ada wakaf untuk kegiatan agama dan kebajikan, kita generasi kalian tu sambung je lah apa atas kebajikan itu je lah. Dan kebaikan yang kita nampak, tempat ini kalau kata nak sukarela bersih tak ada mukanya. Jadi nak ada kawalan yang tertentu. Dia Tok Penghulu pun maklum. Jadi ada demo buat power ni, bersihlah kawasan itu je lah. Saya amat berterima kasih lah dan rasa bersyukur dengan komuniti yang ada di sekitar Manung ni. Lagi-lagi pawai lah dengan kerjasama ahli jawatankuasa yang banyak membantu saya kerana saya berada di luar kawasan, dan saya merasakan komuniti sini boleh bersatu padu dalam melaksanakan apa-apa tugas melalui kaunselor lah. Dengan saya berkenaan dengan kaunselor saudara Azizul ni, dia merupakan orang yang lama saya kenal dan saya nampak dia ni merupakan orang yang bekerja. Dan saya amat berterima kasih lah pada Abang Azizul yang juga kaunselor di jaga kawasan Manung, telah membantu kami iaitu pawai untuk membuat program tebang pokok. Dan saya juga percaya saudara Abang Azizul ni akan pergi lebih jauh lah, sebab saya bila dengar je saudara Abang Azizul, dia tahu kita tahu dah orang yang bekerja, yang bantu rakyat. Secara jujurnya, secara peribadinya, saya mengenali beliau sejak saya masuk Penghulu, dan sebelum ini beliau dia lah calon di Belah Candan, dan pada saya kenal beliau, dia merupakan seorang yang kata mesra, dan saya tengok Abang Azizul ni dia bekerja lah. Dan ialah kita kalau nak kata bekerja tu, kita perlukan pertukan. Bila Abang Azizul dah pegang jawatan sebagai pegawai khas kepada Ahmad Berhormat, dia laksanakan tugas tu. Dan pada saya capailah untuk membantu rakyat. Cuma harapan saya selepas daripada ini dapatlah membantu lebih ramai rakyat di komuniti Manung ni utamanya maksudnya. Ini secara peribadilah. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih banyak kepada semua yang terlibat untuk program pada pagi ini. Pagi ini kita bersama masyarakat di Pawai bersama dengan ayahanda saya, saudara Pak Azim dan juga Tok Penghulu Anwar yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk satu program menebang pokok. Walaupun kita nampak program ni agak simple, ringkas, tetapi ianya memberi satu makna yang besar kerana saiz pokok ni sebenarnya pokok pun dah 99 tahun seusia dengan tapak surau ini. Jadi kita ambil keputusan untuk dapatkan bajet itu untuk kita tebang pokok ini bersama gotong royong, dan juga ada 7-8 pokok yang lain di salah satu kampung yang akan kita laksanakan pada petang ini insya-Allah. Jadi saya merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayahanda dan keluarga yang telah mewakafkan tapak ini demi untuk masyarakat di sebelah Manung, dan juga ini adalah salah satu tapak yang orang Melayu ada di tengah pekan. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih. Moga Allah saja yang dapat membalas segala jasa baik ayahanda dan seluruh keluarga ayahanda yang mewakafkan tanah ni. InsyaAllah sedaya upaya saya akan bantu masyarakat di Manung, kerana Manung ini untuk pengetahuan Tok Penghulu ayahanda dah lama sangat rasa kehilangan seorang wakil rakyat di Manung ini. Jadi mereka rasa hilang punca, tidak ada tempat mengadu. Dan untuk pengetahuan semua juga, saya melalui bajet yang diberikan oleh Menteri Besar Perak, hampir 150 orang anak-anak di dalam Dun Manung ini melanjutkan pelajaran ke universiti, ke kolej dan sebagainya. Saya tak tolak satu pun. Saya tidak melihat latar belakang mereka, tak lihat warna kulit dan sebagainya. Hampir 150 orang. Jadi mereka rasa begitu terkesan yang selama hari ini di Manung tak pernah ada benda ni. Jadi kita buat, jadi bagi memastikan bahawa keberadaan pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar di Manung ini dapat dirasai. Kalau tidak, sia-sialah inspirasi Menteri Besar untuk memastikan bahawa rakyat ada tempat mengadu. Dan insya-Allah pada tapak ini juga saya dah bincang dengan ayahanda
Azim untuk saya meriahkan Tok Pengulu di keliling pagar ini, saya akan mohon peruntukan. Saya akan pastikan peruntukan akan sampai untuk saya pagarkan kawasan ini dengan satu pagar yang baru. InsyaAllah dia lagi dapat menceriakan dan menjamin keselamatan kita penghuni-penghuni di Pawai ini. Apatah lagi ini adalah salah satu tanah yang kita kena preserve, kita kena simpan untuk wakaf untuk orang Melayu.